Lah toke dia yang paling pemurah. Aku datang tak pernah nak duit kita tak laku dekat toke ni tau. Bukan tak laku, kebetulan Kak KM datang sehingga kita dah nak tutup. Hari tu baru buka kedai pun dapat free lagi. Tak apalah, rezeki Kak KM, rezeki saya juga. Terima kasih banyak bos. Semoga murah rezeki lagi. Nanti nak order kuih kasui sedap dengan Kak Oji. Boleh. Nanti kita cakap. Okey. Ya, hari Selasa. Okey. Orang kan nak makan kuih kasui paling sedap meletup dengan Kak Oji. Ya, gitu. Thank you, bos. Tuh, daging bakar. Weh, gila, weh. Yang ni apa, Dek? Lemak. Dia orang dah nak tutup kedai. Sedapnya. Okey. Ada kepuk. Allahu Akbar, anak mama terus muntah pula. Demam panas lah. Baru nak start sekolah. Ya, anak mama ni, ya Allah. Kita baru habis tengok paduan. You all kena tengok. Best nak mampus. Mak, best tak, Mak? Best gila. Semua pelakon hebat-hebat. Memang menjadi habis. Itu dia. Ni betul-betul kontak-kontak ni. Orang kaya weh. Orang kaya Gano. Siapa nak kenal? Minta tolong dulu kat Mama. Jumpa Mama dulu. Jumpa Mama dulu. Mama aku bawa ke belakang. Asyik. Ini lah muka dia. Kaya ni.